Dalam kehidupan sebagai mahasiswa, kita selalu ingat hanya assignment, presentation dan kelas sahaja yang mencabar. Tapi sebenarnya, cabaran paling bahaya kadang datang dari tempat yang kita sendiri tidak jangka, iaitu dari satu panggilan telefon yang nampak hanya biasa tapi mampu buat seseorang itu panik, hilang fokus dan hampir kehilangan wang simpanan. Hari ini, kami nak tunjukkan bagaimana seorang mahasiswa boleh menjadi mangsa scam hanya kerana terkejut dan percaya pada ugutan. Ini kisah yang nampak kecil tapi sebenarnya berlaku setiap hari kepada pelajar di luar sana. Jadi, dengar dan hayati sebab perkara seperti ini boleh terjadi kepada sesiapa. Okey, baik semua. Sebelum saya tamatkan kelas, saya ingin menegaskan bahawa penipuan kewangan semakin berleluasa dan sering menyasarkan golongan mahasiswa, terutama kamu semua lah. Jadi jangan sesekali bertindak dalam keadaan panik. Ingat, tiada pihak berkuasa yang akan meminta bayaran atau maklumat peribadi melalui panggilan telefon. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kalau hari ini membuka fikiran betul, tak sangka scam kewangan ni boleh jadi seteruk itu. Sampai mahasiswa pun mudah kena tipu. Betul Mira, itulah sebab dia cerita selalu pesan. Jangan panik bila dapat panggilan pelik. Kena semak dulu bincang dengan kawan-kawan. Jangan buat keputusan tergesa-gesa. Kalau benda macam tu berlaku esok, aku rasa aku confirm panik lah. Kita dah belajar cara elak. Esok pun kalau ada panggilan pelik, kita jangan terus percaya. Bincang dulu, semak maklumat. Rasa macam suspend je. Esok boleh jadi hari yang mencabar. Gitu je ke? Peliknya nombor ni. Hello? Hello, adakah saya bercakap dengan Mira binti Adam? Ya, akaun puan terlibat kes tertunggak RM1,800. Jika tak bayar segera, kami akan ambil tindakan undang-undang dengan secepatnya. Betul tu, cepat saja. Tapi saya tak pernah buat hutang pun. Hello Encik, kalau betul ini hutang, kenapa tak minta surat rasmi? Kenapa kau nombor pelik ni? Ini kes rahsia. Puan kena bayar sekarang. Betul tu, cepat puan. Alia, dia suruh aku transfer duit sekarang. Jangan, bank tak minta duit macam tu. Ini jelas scam. Puan, kalau tak bayar dalam masa 10 minit, kami akan ambil tindakan undang-undang. Beri alamat pejabat atau nombor rasmi. Kami nak semak dulu. Rahsia. Tak boleh, rahsia. Kalau betul wujud, tak ada masalah pun beri info. Kami rakam kau ni untuk bukti polis. Tak payah. Jangan hantar. Puan, jangan. Nasib baik tak bagi duit. Kalau ukut suruh bayar cepat tu scammer. Lain kali, hati-hati dengan scammer. Jaga diri, jaga duit. Jangan jadi mangsa seterusnya. Ingat, jangan mudah panik dan jangan sekali bagi duit atau maklumat pribadi kepada pihak yang mencurigakan. Imagination. Kalau tak keberatan, boleh tak saya nak minta komen atau pendapat Cik tentang video yang kami hasilkan ini? Boleh? Apa pendapat korang tentang video kami? Pada pendapat saya, daripada video yang Amalin tunjuk tadi, video tu sangatlah sampai kepada pelajar. Kalau kita tengok sekarang ni, pelajar pun sering kena scam. Betul tu. Pada pandangan saya, video ini memberikan kesedaran kepada orang awam tentang bahaya scammer dan membantu saya lebih peka terhadap praktik penipuan yang berlaku di Malaysia. Itu semua.